أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يا After buat keputusan Wi, bapak aku dah restu. Jadi tu tak solutionnya sekali hari. Tapi Wardah, dalam fikih nakahat, wali bukan rukun nikah. Kalau tak ada wali tak sah tak? Alah, zaman sekarang ni moden. Aku boleh je nanti kahwin di Thailand. Lepas tu, aku daftar dari Malaysia balik. Tapi sah ke macam tu? Ini bukan soal senang, ini soal syarat. Aku tak fikir semua ni. Aku yakin mau kahwin sama dia. Nikah tanpa wali ni isu besar. Dalam mazhab Syafi'i, kahwinan ni tak sah langsung. Aku pelik, kenapa orang sanggup ambil risiko kahwin macam tu? Aku rasa sebab cinta lah. Cinta kan tak boleh lebih pada syariat. Lepas tu bila dah langkah hukum, cinta akan jadi musibah. Aku sebagai kakak Wardah, aku risau sangat. Dia tak nak tinggal cakap siapa-siapa, termasuk keluar. Satu akad ni boleh menentukan nasib seumur hidup. Kalau kahwinan tu tak sah, banyak kesan. Kahwinan tu tak boleh daftarkan. Lepas tu anak tu tak sah taraf. Kesian lah. Kalau lah Wardah tahu betapa seriusnya benda ni, mungkin dia akan fikir 2 kali. Tak apalah, kita cuba doa dan nasihatkan dia baik-baik. Jangan biar dia hanyut. Mudah, cepat, dan selesai. Sebenarnya. Dia lari kak, dia pun dia ambil. Segala JPN tak saran habis sini kak. Kakak dah cakap daripada awal dah Wardah. Tapi kau yang pergi. Kau ikut rasa, bukan syarat. Saya pun rasa menyesal juga kak. Ingatkan dia betul ikhlas sayangkan saya. Rupanya dia main-main je. Dia tipu saya. Allah tak pernah zalim Wardah. Tapi kita yang zalimi diri kita sendiri bila kita abaikan hukum dia. بس مش معقول اتعذب على طول، كل يوم بعليك مشغول، كل يوم بايديك مقتول. هم خير من خلق. Nikah bukan sekadar cinta dua insan, tetapi ia merupakan satu ibadah yang perlu dipatuhi syariat. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Jadi jangan kerana cinta yang buta kita kehilangan maruah, keluarga dan sebagainya. للناس ما كانت حديثا يفترى، من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم
بها أعمالكم واستلهموا للناس ما